Dulu masa kecil-kecil, kami akan selalu cari ikan dekat parit, dekat longkang. Kan kita akan bawa penapis. Yang penting kita akan dapat ikan. Itu waktu kecil. Zaman sekarang budak-budak suka main gadget. Tapi hari ini saya jumpa satu aktiviti yang sangat menarik di dataran Teluk Intan, iaitu aktiviti menangkap ikan. Tapi yang ini berbahaya, tapi pada saya ini sangat berbaloi. Sebab budak-budak lebih fokus untuk menangkap ikan berbanding main gadget. Okey, kita tengok sekejap apa dia aktiviti ni. Seperti mana di tempat-tempat yang menjadi tumpuan umum pada hari-hari cuti dan juga perayaan, kita akan dapat melihat banyak aktiviti yang menarik perhatian anak-anak kecil, seperti permainan belon buih, gasing terbang dan sebagainya. Semasa saya berada di dataran Menara Condong Teluk Intan, saya melihat satu lagi aktiviti yang cukup menarik, iaitu menyauk ikan. Aktiviti ini walaupun berbayar, tetapi ianya sangat menarik perhatian anak-anak dan mereka sangat fokus untuk menangkap ikan menggunakan penapis khas. Aktiviti ini kalau kita lihat ianya mempunyai elemen yang sangat positif. Ianya menyatu padukan pelbagai kaum. Ada anak-anak dari keturunan Cina dan juga India serta Melayu yang bersama-sama menyertai aktiviti seperti ini, dan ini merupakan sesuatu yang sangat baik dan sinonim dengan integrasi kaum di Malaysia. Berapa satu baldi? Berapa harga dia? Seorang RM10. Lepas itu kalau dapat ikan? Dapat ikan wajib 5 ekor boleh bawa balik. 5 ekor bawa balik. Lepas tu lepas balik lah. Berapa banyak boleh tangkap. Okey, baik. Bagus. Kami dulu kecil-kecil terpaksa pergi longkang untuk ambil. Sekarang budak-budak buat benda ni. Ini yang bagus tu. Ya, betul. Setelah berusaha bersungguh-sungguh untuk menyauk ikan yang terdapat di dalam kolam ini, sekiranya mereka mendapat banyak ikan, maka mereka akan diberikan peluang untuk membawa 5 ekor ikan untuk dibawa pulang. Dan jenis ikan yang dibawa pulang ini ialah ikan gapi. Jadi demikianlah betapa gembiranya anak-anak ini mengisi masa mereka di dataran Teluk Intan.